Ini kita pergi ke Pasar Tani Rampai waktu pagi dekat Taman Tasik Rampai ni. Buat pisang pepek. Ini pasar dia waktu pagi. Sayur ada, daging-daging. Ayam 16 kilo. Itu lawak. So, ini lagi tempatan. Yang tu daging frozen. Dia lain. Start datang. Goreng-goreng. Sotong berapa sotong? 26. Oh, mana nak cuci je. Bagus lah lemak. Aku sudah telur ikan. Favorite telur ikan. Oh, ni macam-macam jenis ikan bilis. Ikan bilis mata biru tak ada. Okey. So, dia depan-depan tu semua makanan. Makanan. Tak ke yang pasar dekat nanas. Nanas manis tu kan. Berapa? Dia cek. Kita cek berapa harga. Kita jalan dulu. Lagi daripada ujung tu baru kita ni. Tapi tak banyak sangat aku rasa kan kedai ni. Macam kurang. Macam Melati punya lagi banyak. Taman Melati punya lagi besar. Kaumok. Ada lagi dah. Macam-macam jenis keropok. Keropok kita tak goreng lagi. Tak ada lah. Semua makanan. Lepas tu baju. Lepas tu adalah nasi ganja kot kat ujung tu. And baju makan, kau boleh duduk makan kat sini terus, ke sini terus. Utara. Ini semua yang ada dekat Taman Melati, Taman Tasik Melati. Sukanya kuih bakar kemboja. Wah, favorite air.